Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Video kali ini aku akan sambung bab seterusnya, yakni bab ikramul muslimin. Video sebelum ni zikir. Video kali ini adalah bab ikramul muslimin, yakni sifat yang keempat. Sifat yang pertama kalimah tauhid, kedua solat khusyuk dan khuduk, yang ketiga ilmu dan zikir, yang keempat ikramul muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh, amma ba'du. Ikramul muslimin maksud dari segi bahasa adalah menyempurnakan dengan penuh tanggungjawab perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lain dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dalam hal itu hendaklah mengambil kira kedudukan dan kemuliaan orang Islam. Ayat-ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya seorang hamba sahaya lelaki yang beriman lebih baik daripada seorang lelaki musyrik yang merdeka, sekalipun keadaan lelaki musyrik merdeka itu menarik hati kamu. Surah Al-Baqarah ayat 221. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kami supaya melayan orang ramai mengikut kedudukan dan martabat mereka. Muqaddimah Sahih Muslim. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kami supaya melayan orang ramai mengikut kedudukan dan martabat mereka. Muqaddimah Sahih Muslim. Sayyidatina Aisyah ni adalah isterinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin, ibu kepada semua orang mukmin. Dia anak kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sahabat agung lah, sahabat yang pertama yang dia bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan antara sahabat yang dijamin syurga, yakni Sayyidina Abu Bakar. Yang anak dia lah ni, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Satu lagi hadiah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memandang Kaabah dengan penuh kekaguman lalu bersabda, La ilaha illallah. Wahai Kaabah, alangkah baik dan sucinya kamu, alangkah harumnya baumu, alangkah agung kemuliaanmu, namun kehormatan dan kemuliaan orang mukmin adalah lebih besar daripadamu. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kamu mulia, dan demikian juga Dia telah menjadikan diri, harta dan kehormatan seorang mukmin mulia, dan kerana kemuliaan itu juga Dia telah mengharamkan kita bersangka buruk walaupun sedikit terhadap orang mukmin yang lain. Tabrani Majma'uz Zawaid. Ulang. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memandang Kaabah dengan penuh kekaguman lalu bersabda, La ilaha illallah. Wahai Kaabah, alangkah baik dan sucinya kamu, alangkah harumnya baumu, alangkah agung kemuliaanmu, namun kehormatan dan kemuliaan seorang mukmin adalah lebih besar daripadamu. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kamu mulia, dan demikian juga Dia telah menjadikan diri, harta dan kehormatan seorang mukmin mulia, dan kerana kemuliaan itu juga Dia telah mengharamkan kita bersangka buruk walaupun sedikit terhadap orang mukmin yang lain. Tabrani Majma'uz Zawaid. Sadaqallahul azim, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita dengar dapat ambil tiba, aman dan sampaikan insya-Allah. Bab malam ni bab dia berkaitan dengan, orang kata berkaitan dengan orang lah. Nak katanya pentingnya jaga hubungan kita sesama makhluk apatah lagi
saudara Islam kita. Hubungan dengan Allah, hubungan dengan makhluk, kena baik belaka. Apatah lagi orang tu adalah saudara Islam kita, apatah lagi orang tu adalah kaum kerabat kita, kan. Itulah kita kena banyak bersabar kat dunia ni. Banyak kes-kes yang kita dengar disebabkan harta berpecah belah sehingga putus silaturahim. Sedangkan tak silap aku dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang memutuskan silaturahim, maka dia tak akan bau syurga. Sedangkan bau syurga ni 500 tahun dah dapat bau. Maknanya jauh, jarak ia begitu jauh, 500 tahun. Kalau awakmu keliling dunia ni pun dah sampai pun 1 tahun, ni 500 tahun. Nak kata saiz dekat akhirat tu begitu besar, luar biasa besar. 500 tahun dah dapat bau syurga. Bau syurga begitu harum, amat-amat harum bau. Tapi disebabkan dia buat putuskan silaturahim kat dunia, maka Allah Ta'ala haramkan dia daripada bau syurga. Allahu Akbar. Jadi peringatan untuk diri aku jugalah. Maknanya yalah, kalau kita nak balas orang pun normal lah kalau kita ada perasaan tak puas hati ke apa. Tapi dalam masa sama kita kena sabar, kita kena baik sabar, kita maafkan orang, jangan putuskan silaturahim. Sebab tu memanglah iblis, syaitan paling suka. InsyaAllah moga video aku kali ni dapatlah dia kata berkongsi. Aku bukan mengajar, tapi aku berkongsi. Awakmu pun mungkin lebih halim lagi daripada aku, lebih tahu. Aku cakap ni adalah untuk diri aku sendiri, dan sama-sama berkongsi untuk orang ramai, insya-Allah. Yang baik, yang buruk datang daripada Allah Ta'ala. Segala datang daripada Allah. Yang lemah tu disebabkan kelemahan diri aku sendiri. Aku mohon ampun pada Allah Ta'ala. Aku minta maaf jika tersalah cakap. Okay, itulah. Jangan lupa untuk subscribe aku punya channel, like, komen dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.